Assalamualaikum semua, kembali ya bertemu di channel saya Hamsi Amisha. Okey, hari ini saya nak masak lagi, iaitu saya nak masak sup cendawan. Apa ya Ryan? Inoki. Bukan Citaki ke? Citaki. Okey, cendawan Citaki ni cendawan yang jenis kering ya. Saya dah rendam lebih kurang dalam 5-6 jam macam tu. Kemudian kita ada bahan lain, iaitu kita ada daun bawang kalau tak silap saya ya. Tak tahulah ya apa nama dia, tapi inilah dia bentuk dia. Kita dah bersihkan dan kita dah potong ya. Kemudian bahan lain kita ada sedikit carrot bahagian bawang. Itu carrot yang dah kita sagat. Kemudian kita ada sebiji tomato kecil je. Kemudian kita ada 4 ulas bawang putih. 4 ulas bawang putih yang dah kita cincang. Lebih kurang setengah biji bawang Holland juga kita dah cincang. Di sini bahan kita ada sebiji telur. Kita ada 3 sudu makan tepung jagung yang dah dicairkan dengan menggunakan sedikit air. Kita ada juga sedikit garam. Kita ada juga cili padi dan juga cili kering. Kita ada juga sedikit air rebusan daging ya. Kemudian di sini ini wajib ada, kita ada lada putih, serbuk lada putih, bahan perasa dan juga ada sos tiram. Itu sahaja ya bahan-bahan kita nak buat. Oh ini ya air, sorry terlupa. Kita ada air ya, air ni terpulang ya nak banyak mana. Kemudian kita di sini tak ada letak minyak macam biasa saya cakap, kita tak letak minyak atas meja. Nanti bila kita nak menumis barulah kita tunjukkan minyak kan. Okey, jom kita sebelum masak kita nak potong menggunakan gunting ya cendawan kita tadi. Okey, kita potong mengikut kesesuaian selera masing-masing. Okey. Okey ya kawan-kawan, hari ini kita berpuasa yang keempat ya. Selamat berpuasa bagi yang mampu. Semoga dipermudahkan segala urusan kita semua. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Dah siap kita menggunting, jom kita langsung memasak. Okey, kita dah tuangkan sedikit minyak ya dan periuk pun kita dah panaskan. Kita tumis dulu bawang putih sehingga kekuningan ya. Bawang putih kita dah kekuningan ya, kita masukkan bawang Holland ya. Kita kacau-kacau. Agak-agak layu je ya bawang Holland tu. Bolehlah kita masukkan air ataupun masukkan cendawan. Tapi cara saya masukkan cendawan dulu. Kaya pula saya kacau-kacau. Oh tak habis ya, tak nampak tadi. Masya Allah. Okey, bolehlah kita tuangkan air ya. Okey, 1 cawan air, kita nak tambah lagi setengah cawan air atau setengah gelas. Okey, ada gangguan ya sebab orang bertukang rumah nampaknya. Okey, kita masak sehingga sehingga lembut ya cendawan ni, barulah kita masukkan bahan-bahan seterusnya. Anggaran dalam 10 minit. Okey. Okey, kita masukkan ya air rebusan daging. Separuh saja ya, banyak dah tu. Okey. Kita tunggu ya lagi sehingga dia mendidih, baru masukkan bahan-bahan lain.
Okey, dah mendidih kan, kita masukkan sos tiram ya. Sos tiram kita tak suka ya, main bubuh je. Lebih-lebih lagi puasa kita tak boleh nak rasa. Kemudian kita kacau. Patutnya tadi lagi masuk sos tiram tu. Tapi almaklumlah kan. Okey, kita masukkan cili. Dan juga kita masukkan carrot ya. Bismillahirrahmanirrahim. Masukkan juga tomato. Kemudian masukkan daun bawang ya. Kalau saya kata ini daun bawang, tapi kalau kawan-kawan tahu ini apa, silalah komen ya. Kalau saya cakap daun bawang, saya tak tahulah yang nama yang apa ya, nama yang sebetulnya macam tu. Okey. Jadi sekejap je masak. Jadi sebelum dia masak, saya nak masukkan sedikit garam. Oh, raja. Kita masukkan sedikit ya, serbuk lada putih ataupun serbuk lada sulah. Kita masukkan juga bahan perasa. Kemudian kita kacau. Kita kacau, bolehlah kita terus masukkan telur ya, yang dah kita pukul sikit lah. Yang dah dipukul sedikit, okey, ataupun dikacau sedikit. Okey, tadi kita terlupa ya nak cakap yang kita juga ada sedikit minyak bijan ya, tapi tadi terlupa ya kawan-kawan, maaf ya. Okey, kita nak memasukkan tepung jagung. Kalau saya tersilap tu, saya mohon maaf ya. Okey, masukkan bajuhan tepung jagung. Pekat ke macam nak pekat tu, ikut pada selera masing-masing lah. Okey, masa ni sayur kita dah masak. Kita bolehlah tuangkan sedikit ya, minyak bijan ya. Okey, cukup ya. Nak baunya je. Okey, kita punya sayur dah masak. Kita hidanglah sikit lagi ya. Jom. Okey, saya tutup api ya. Okey kawan-kawan, sup cendawan cara saya semestinya dah siap saya masak dan juga saya hidang, tapi tak boleh makan ya kawan-kawan sebab kita tengah puasa. Tapi alhamdulillah sedap ya kawan-kawan, sebab ini cendawan yang apa ya, cendawan kering tu dia lebih sedap daripada yang basah punya, insya-Allah. Itu cara saya lah ya, pendapat saya lah. Tapi kalau apa ya, kalau masing-masing punya pendapat lah kan. Okey. Kita punya konten sampai di sini saja ya kawan-kawan. Selamat mencuba bagi yang sudi. Terima kasih banyak yang dah support saya selama ini. Moga memberikan sedikit sebanyak manfaat video saya pada hari ini. Jumpa lagi di lain konten. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.